Nampak tu? Cukup senang tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So apa buat turun dia ni? Buat turun dia ni disebabkan original kilang dia mari gini. Okay, skru dia mari pada atas. Jadi untuk mengelakkan dia daripada mari daripada atas, so aku tukar bak yang ni kalau mu daripada atas. Jadi dia sakut sini. Bila dia sakut sini, so dia sakut sini. Bila dia sakut sini jadi payah nak buka, memang tak boleh, tak lepas. Jadi dia kena turunkan frame ni lah. Tapi disebabkan aku malas dah lain kali, kok lain kali nak kena buka, so aku just masukkan ikut bawah. Gitu. So cerita dia lagi senang kita masukkan ke bawah, jadi lain kali pun senang. So ini adalah sekadar contoh bagaimana cara menukar lower arm. Okey. Yang ni tak termasuk dengan mana-mana entiti yang lain tau. Ini sekadar contoh sahaja. Jadi kalau mu atau ke bengkel, mu nak tukar lower arm, so ni salah satu contoh cara menukar lower arm. Tak kira lah mu nak tukar lower arm macam mana pun, tu masalah mu. Okey. Mu nak pakai hak mahal ke, hak ratus ribu ke, tak ada masalah. Sebab tak ada pasangan dalam kategori memilih